Sering ditipu tetapi tidak tahu kepada siapa mahu meminta bantuan. Jangan gusar, anda kini mempunyai saluran baru untuk membuat aduan. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM sudah membangunkan satu blok forum simak bagi orang ramai jika muskil atau ragu-ragu mengenai sesuatu tawaran urus niaga. Ketua aktivis PPIM Datuk Nazim Johan berkata, kebanyakan kes penipuan melibatkan kaki tangan awam. Kasihan pasal nak cari duit bukan senang, dan setengah-setengahnya contohnya melalui koperasi dia kena bayar sampai 15 tahun. 15 tahun dia kena bayar dalam berapa 700 ke 800, tinggal gaji pun berapa ratus saja tanpa dia ketahui. Jadi ini kita pun harapkan pihak berkuasa pun akan membantu kita pun sedang berurusan dengan pihak polis bersama. Kebanyakan kes melibatkan kaki tangan awam yang membuat potongan wang koperasi setiap bulan. Ini kerana proses penipuan peminjaman daripada koperasi mudah dilakukan tanpa disedari. Laman blog ini dibangunkan sebagai langkah berjaga-jaga selain rujukan kepada orang ramai sekiranya mereka mempunyai persamaan kes. PPIM sebelum ini menerima 20 hingga 30 aduan setiap bulan melibatkan wang. Kepada mereka yang ingin membuat aduan dan semakan, boleh melayari laman web tertera.